Berikut ialah keputusan yang telah pun diperoleh daripada 408 pengundi. Peratus keluar mengundi kurang lebih 89%. Dengan ini diumumkan Muhammad Amar bin, majoriti dia lah kan, sila 155 undi dengan majoriti 52 undi. Seterusnya, bagi jawatan Ketua Pengawas Pusat Sumber sesi 2026-2027 diumumkan Muhammad Danish bin Abdullah dengan mendapat undian 145 undi. Tahniah. Dengan majoritinya 61 undi. Seterusnya, bagi jawatan Ketua Pengawas SMK Sultan Tajuh Arifin bagi sesi 2026-2027 dengan mendapat undian sebanyak 237 undian, telah dipedangi oleh Ahmad Amirul Hakimi bin Ahmad Mizi